belajar tentang kerohanian. Sebab nenek selalu pesan, Pak Izzah, kau dah semayang tak? Yang spiritual dia tinggi. So makcik rasa sangat syukur kat situ. Ni nangis sebab syukurlah, sebab ada orang tegur. So bila kita manusia tak ada orang tegur, kita lupa kan. So kita kena belajar untuk tegur diri kita sendiri. So ni makcik punya ujian kot. So sebab makcik kena banyak belajar tentang spiritual tu. So Alung kata makcik memang banyak nyanyi, tapi sekarang mungkin makcik nak kena tukar lah. Makcik kena banyak doa dalam lagu. So kadang-kadang makcik buntu nak tanya apa nak buat tu, makcik akan tanya nenek nak apa hari ni? Nak gembira ke nak sedih? Ada kala dia nak sedih, sebab sedih menginsafkan kita. Gembira tu ialah bagi kita bersemangat. So balance lah. Makcik kat Masrum, insyaAllah, alhamdulillah, sekolah kita ni dia memang agak balance, sebab empat aspek dalam kehidupan tu kita